Kalau kau kenal jenama ni sebagai handphone, kau orang tua. Tiba-tiba jenama ni keluarkan pula benda lah ni, Bluetooth earphone. Entah ya entah tak, aku pun tak tahu. Tapi kita nak cerita sikit. Model kali ni dia datang tegak-tegak, simple-simple macam telur masin. Nak cas pun senang geng, Type C cocok je kat belakang ni. Dalam kepala aku bila tengok earphone macam ni, aku teringat lah abang-abang bodyguard. Macam yang tengah aku pegang ni, yang belah kanan, gaya pakai dia selit je kat telinga, jadilah lebih kurang macam tu. Kau nak bawa bersukan pun kira boleh juga. Tapi intinya kena ada handphone lah, nak dengar lagu kan. Dia ni kalau kita geleng-gelengkan, bukan handphone gerak, kepala tak senang nak tercabut. Ini yang dia claim waterproof IP54, bukannya keseluruhan casing ni tau. Daripada sudut bunyi dia, kalau kau tanya aku, kira okey je. Pada aku lah, barang nak sedap biasanya akan mahal. Barang mahal kadang-kadang sedap. Tapi hari ni harga dia biasa-biasa dan bunyi dia kira okey. Tak buruk, tak adalah terpaling sedap. Ini bila dah full charge, sekali guna boleh pergi 5 jam. Tapi kalau kau pakai cas pakai, boleh pergi sampai 40 jam. Pada buku manual yang dia bagi ni, bermaksud earphone ni kau boleh padukkan dengan apps dia dan juga boleh translate sampai 134 bahasa. Aku sorry lah, aku tengah cakap aku tak pakai translate bahasa ni. Bahasa aku mudah je. Happy wife, happy life.